Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak kupas satu topik yang agak berat tapi sangat-sangat penting. Satu amaran akhir zaman yang paling menggurunkan, kemarau selama 3 tahun. Ia dikatakan ujian iman yang paling dahsyat sebelum munculnya Dajjal. Jom kita fahamkan betul-betul apa yang bakal berlaku. Baik, kita mulakan dengan soalan yang mudah. Cuba anda ingat balik, pernah tak rasa lapar yang betul-betul lapar sampai perut tu berbunyi, kepala pening, tekak kering? Saya pasti kita semua pernah laluinya, kan? Cuba bayangkan situasi ni. Kita tersekat dalam kesesakan jalan raya. Baru beberapa jam, tak makan, tak minum, kita dah mula rasa hangin kan? Cepat je nak marah, hilang sabar. Hanya sebab perut kosong sekejap, kita dah boleh goyah. Okey, pegang perasaan tu. Sekarang, bayangkan rasa lapar dan dahaga yang sama, tapi bukan untuk beberapa jam. Bukan juga untuk beberapa hari. Tapi, untuk 3 tahun. Tanpa henti. Inilah skala ujian yang akan kita bincangkan. Okey, kita masuk bab pertama. Satu ramalan yang mengerikan. Dan saya nak tegaskan, apa yang kita akan bincang ni bukanlah cerita dongeng atau mitos, ya. Ini adalah amaran khusus daripada Nabi Muhammad SAW tentang kemarau dahsyat di akhir zaman. Jadi, apa sebenarnya kemarau 3 tahun ni? Mengikut hadis yang sahih, ia adalah satu fasa ujian di mana bumi akan dilanda kekeringan yang melampau. Ia macam mukadiwah atau pembukaan sebelum datangnya fitnah yang paling besar, kemunculan Dajjal. Baiklah, sekarang jom kita teliti macam mana penderitaan ni berlaku. Sebab ia bukan datang serentak. Ia meningkat dari tahun ke tahun dalam satu kronologi yang cukup menakutkan. Tengok ni, tahun pertama sepertiga hujan dan tanaman hilang. Waktu ni pun dah mula rasa perit. Masuk tahun kedua, keadaan jadi lebih kritikal. 2/3 pula yang ditahan. Tapi, tahun ketiga, itulah kemuncaknya. Langit langsung tak turunkan hujan. Setitik pun tak ada. Dan bumi jadi kering kontang. Tandus, tak ada apa yang boleh tumbuh. Apa jadi bila semua ni berlaku? Hancur. Tamadun yang kita kenal sekarang boleh runtuh macam tu je. Sungai kering, empangan kosong, haiwan ternakan semua mati. Anda pergi pasar raya, rak semua kosong. Duit dalam bank, tak ada nilai dah sebab tak ada apa yang boleh dibeli. Dan yang paling menakutkan, manusia dah sampai tahap sanggup berbunuhan semata-mata untuk berebut makanan. Cuba bayangkan anda di rumah. Anak-anak, isteri, menangis lapar di depan mata. Dan anda sebagai ketua keluarga tak boleh buat apa-apa. Langsung, paip air kering, dapur kosong, perasaan putus asa tu kita tak dapat nak bayangkan betapa dahsyatnya. Tapi, di tengah-tengah keadaan yang gelap gelita macam ni, timbul satu soalan yang sangat penting. Kalau dah tak ada makanan dan minuman, macam mana orang beriman nak terus hidup? Kat sinilah jawapan dari Nabi kita SOM akan merubah segala-galanya. Inilah soalan yang sama para sahabat tanya pada Rasulullah. Yelah, mereka pun risau kan? Kalau keadaan dah seteruk ini, apa rezeki orang-orang yang beriman? Apa yang mereka nak makan? Dan jawapannya memang luar biasa. Dan inilah jawapan baginda. Makanan orang Islam pada waktu itu bukanlah nasi, bukan roti, tapi tahlil, takbir, tasbih dan tahmid, zikir kepada Allah. Macam mana tu? Ajaibnya, zikir-zikir inilah yang akan jadi makanan mereka. Dengan izin Allah, ia akan mengalir dalam tubuh, bagi rasa kenyang, bagi kekuatan fizikal, seolah-olah macam kita baru lepas makan. Subhanallah, ini adalah keajaiban iman yang sebenar. Dan tepat pada waktu manusia paling lemah, paling lapar, paling terdesak, masa itulah Dajjal muncul. Kemunculannya bukan kebetulan, tapi memang pada waktu yang paling strategik untuk dia menyesatkan manusia. Tipu daya dia ni sangat licik. Dia tak datang bawa pedang atau tentera. Tak. Dia datang bawa benda yang semua orang tengah dambakan masa tu. Gunung roti yang masih berasap panas dan sungai air yang sejuk dan menyegarkan. Dan inilah dia, pilihan terakhir. Di satu pihak, Dajjal tawarkan semua yang anda nak. Makanan, air, hujan, tanaman. Penderitaan anda akan berakhir serta-merta. Tapi, ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, tinggalkan agamamu dan sembahlah aku sebagai Tuhan. Cuba letakkan diri anda dalam situasi itu. Selepas 3 tahun kebuluran, apa pilihan anda? Okey, lepas kita dah faham semua ni, soalan yang paling besar sekarang patah balik kepada kita. Hari ini, sekarang ni, adakah kita sedang bersedia? Jom kita jujur dengan diri sendiri.
Hari ni kita zikir 100 kali pun dah rasa letih kan? Tapi kalau layan telefon pintar berjam-jam, tak letih pula. Kalau sekarang pun macam tu, macam mana kita nak harapkan zikir tu jadi makanan kita nanti? Hati kita mampu ke nak bertahan? Sebabnya, ini adalah perang rohani, bukan perang fizikal. Jadi latihannya, persiapannya, mesti mula sekarang. Bukan esok, bukan lusa. Sekarang, masa kita tengah senang dan selesa nilah masanya. Jadi, sebagai kesimpulan, jadilah kita umat yang bersedia. Siapkan diri kita dengan perisai ilmu, latih rohani kita, sebelum fitnah kelaparan Dajjal tu betul-betul datang ketuk pintu rumah kita satu hari nanti. Dan saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir ni untuk kita sama-sama renungkan. Bila ujian tu betul-betul sampai, bila semua harta benda dah tak berguna, apa sebenarnya yang akan menampung diri anda? Makanan fizikal atau makanan rohani? Fikir-fikirkanlah.